India kita punya laksa ayam Thai my style. Segok color pun nampak tak dengan kuah yang pikat memikat. InsyaAllah Allah bagi sedap. Jangan lupa untuk try. Sebab apa? Sebab dia agak rare. Jarang nak jumpa. So insyaAllah. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? Okay, so hari ni kita nak masak apa pula? So kita dalam mood nak buat laksa hari ni. Okay, tapi laksa ni dia special sikit lah. Dia bukan yang biasa-biasa pakai ikan duk blend-blend tu dah. Okay, so hari ni Nana nak buat laksa ayam Thai my style. Okay, so kan untuk menu ni ramai jugalah orang Malaysia yang tak tahu. Sebab memang menu ni jarang nak ada kat Malaysia. Kalau ada pun mungkin 1-2 orang saja yang jual lah. Okay, so jom kita nak buat. Okay, so boleh lah try buat nanti. Sebab menu ni kita orang kata susah nak jumpa kan. Okay, so boleh lah buat makan petang santai-santai. Nak buat kenduri kenaran, nak jamu adik-beradik mai ke. Boleh. Okay, so jom kita tengok. Bahan pun tak susah sangat. Okay, jom kita pi tengok. Let's go. Zan. Okay, inilah bahan-bahannya. Okay, so untuk blend dulu. Okay, kita cerita dulu bahan untuk blend lah. Okay, untuk blend, Nana ada cabai melaka, bawang besar, kita punya daun ketumbak, sat lagi blend semua sekali akak dia. Okey. So serai dan kita ada sedikit orang kata pahalia, lengkuas, kunyit hidup dan kita punya orang kata lada hitam. Okey, sat lagi ni semua bahan untuk blend. Alright. So Nana ada ayam jugalah. Dah kata nama laksa ayam kena ada ayam lah. Lagu mana ayam ni? Blend ke isi dia? Lagu mana? Okey. So yang tu sat lagi kita akan tengok lah macam mana cara buat dia, macam mana hasil dia. Sat lagi. Hampa relax lah. Hampa tengok dulu apa yang kita nak guna. Okey, so kita ada juga fish cake, fish ball. Yang ni ikut hampa lah. Kalau tak mabuh pun tak apa. Okay, kalau kata hampa nak tambah macam orang kata apa, isi-isi ketam tu kan, orang kata seafood tu boleh. Okay, dan kita ada timun. Alright, so timun kena buang kulit dia dan buanglah dia punya tengah tu. Hak biji-biji dia tu. Lagi tu. Okay, dan kita ada daun 5 perut. Ni semua sekali lagi nak masuk dalam dia punya kuah lah. Alright, so nampak dah bahan dia tak terlalu banyak pun. Simple-simple sahaja. Okay, mudah, cepat, insyaAllah mantap. So jom kita try pi buat lagu mana kita punya laksa ayam Thai my style. Okay, so jom. Jadi marilah kita memasukkan semua bahan-bahan kita ke dalam kita punya blender. Untuk cabai tu terpulang lah. Kalau hampa suka pedas lagi, hampa buatlah tambah lagi pedas dia. Okay, so macam Nana kan buat tak berapa pedas lah sebab kita nak bagi budak pun makan lagu tu. Okay, so masukkan semua bahan blend kita, segala serai, bawang besar, daun kita punya ketumbak lagu tu. Blend je. Alright, so jom kita pi blend semua bahan kita lah. Okay, Alhamdulillah dah siap dah. Ni lah rupa bahan blend kita. Okay, so jom kita tumis dulu. So minyak sikit je. Jangan minyak banyak lah. Bubuh sikit saja. Okay, bubuh je semua bahan kita. Tumiskan dia sikit. Warna hijau segok tu. Tapi sat lagi dia akan bertukar sikit color. Okay. Macam mana nak buat color dia? Sat lagi kita bagi segok color dia. So sat lagi Nana nak masukkan serabut cabai. Bagi color dia tu cantik sikit lah. Okay, lah ni hijau. Sat lagi dia akan jadi macam kekuningan, keorangan. Macam tu. Okay, so jom. InsyaAllah kita tunggu sat bagi dia orang kata apa, masak sikit kita punya bahan blend. Lepas tu baru kita buah ayam. Ayuh. Alright. Okay, Nana akan masukkan sedikit orang kata kita punya serabut cabai. Buh sikit serabut cabai. Bagi segok sikit color dia. Macam tu. Okay, so kacau je. Okay, lepas ni kita masukkan ayam. Biar ayam masak dulu bersama kita punya rempah. Okay, so nampak tak? Sat lagi dia akan bertukar color lah. Sat lagi kita nak pakai santan. Okay, santan jangan lupa. Santan kena bubuh. Okay, kalau kata laksa Thailand ni, dia jenis pakai santan. Okay, jadi kita akan bubuh santan lah sat lagi. Okay, so jomlah kita tengok next step nak buat apa pula. Lagu mana pula. Okay, ayuh lah. Alright. Okay, so tibalah masa yang ditunggu-tunggu di nanti-nanti. Kak Poh dan Kak Noh kita duduk tak tenang ni. Ketak pada tangan Nana. Ayam tu nak buat lagu mana tu? Bila nak masuk part ayam? Ayam tu macam mana? Dia tanya-tanya lah. Dia duduk tak senang lah. Okay. So ayam ni mudah je. Tak payah duduk pi blend dia ke tak payah. Okay. Terus je masuk dalam kita punya hak rempah tadi tu. Okay. Buh je dalam kita punya rempah macam ni. Nampak tak mudah? Lagu tu. Kau tak payah duduk blend dah ayam ni sayang. Nampak? Bubuh je dalam ni. Okay. Zoom in sikit kat dalam. Rupa lagu mana. Macam ni. Nampak tak? Okay. Dia bersama kita punya rempah-rempah ratus kita dalam ni. Okay. So masak satna. Bagi ayak dia keluar sikit. Lepas tu barulah kita masukkan santan. Nampak tak? Ish. Mudah tak tahu nak habis. Alah sampai rasa macam malas nak buat. Dia macam tu mudah sangat. Okay, so jom kita pergi buat next step. Alright, sayang-sayang sekalian, sambil kita duk merenehkan kita punya orang kata apa, isi ayam dalam kita punya bahan blend tadi, bolehlah sambil-sambil kita masukkanlah timun kita tu, supaya sat lagi kita makan timun kita tu, okay, tak ada apa-apa dia hancur dalam mulut dah. Macam tu. Timun kita bagi lembut lah. So masukkan dia sekali lagu ni biar dia duk tembus dalam ni, terendam dalam ni. Lepas tu barulah kita buat pula benda-benda lain. Macam tu nah. So bubuh lah. Macam tu. Biar dulu sat lagi kita proses
boleh pula lagu mana pula nak rupa dia. Okay, so tunggulah the next step. Okay, so ayuh. Alright, so boleh dah masukkan kita punya kata apa, the 5 perut. The 5 perut kena ada, baru wangi, barulah Thailand. Macam tu. Okay, so kacaukan dia. Nampak tak bau dia wangi. InsyaAllah lah Allah bagi sedap. Sedap lah bau dia. Hampa kena try lah. Sebab orang kata apa, laksa ni payah kalau nak jumpa kat Malaysia. Dan orang Malaysia pun tak tahu pun ada laksa ni. Okay, so bolehlah try buat lah. So insyaAllah lah sekejap lagi kita tunggu pula. Okay, the next step. Macam tu. Alright, so tunggulah ketibaan orang kata apa, masa sekejap lagi. Apa pula nak bubuh seterusnya. Ayuh. Alright. Okay, so untuk makan bersama laksa sekejap lagi, kita pakai kacang panjang lah. So kalau kata hampa boleh telan kacang panjang ni secara mentah, tak ada masalah. Boleh je terus bubuh atas laksa sekejap lagi. Kalau kata jenis kena makan orang kata apa, lembut-lembut, boleh lah celok macam Nana sekejap lagi. Nana nak celok sikit lah. Supaya dia orang kata apa, lembut-lembut sikit. Okay, so potong dulu. Kita pakai kacang panjang. Alright, dan kita akan pakai timun lah. Simple je. Okay, so selain daripada orang kata apa, kacang panjang, Nana pakai ni jugalah timun halus kita ni. Sebab timun ni sedap. Dia rapuh. Jadi kita makan bersama laksa kita tu. Macam tu. Dia bunyi Thailand. Macam tu lah. Okay. So potong je. Dan Nana juga ada cabai. Sebab tu Nana kata kalau hampa nak buat kuah tu tak pedas sangat pun tak apa. Sekejap lagi kita boleh top up dengan cabai. Cabai lagu mana? Okay, cabai ni dia kering. Sekejap lagi kita kena goreng. Sekejap lagi Nana tunjuk rupa cabai tu. Tu kita nak makan sekali dengan laksa lah. Okay. So lah ni persiapkan dulu bahan. Sekejap lagi kita nak bubuh. Nampak? Right? Okay, so let's go. Alhamdulillah, inilah rupa kita punya orang kata apa, bahan-bahan kita tadi dulu. Okay, so ni tak siap lagi nah. Okay, so tunggu tak siap lagi ni. Okay, lepas ni kita nak masuk santan. Nampak tak? Dia segok lagu ni. Okay, bagi ayam tu kering-kering sikit. Nampak tak? Bagi dia pekat terang ni sikit. Macam tu. So, sekejap lagi boleh dah lah masuk santan. Barulah orang kata dia lemak-lemak. Kalau ayam terlalu banyak, sekejap lagi orang kata hilang habis rasa santan. Hilang lemak. Macam tu. So, jom kita nak proses nak masuk santan pula. Alright. So, Alhamdulillah dah makin mengering dah kuah kita ni. Lah ni bolehlah kita buat masuk kita punya santan. Macam tu. Bubuhlah santan agak-agak nak. Kalau bubuh banyak tu, nak bagi bertambah lemak tu, kena santan pakai banyak lah. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Masukkanlah santan kita. Lagu tu. Nah, laksa dia kena lemak lah. Kalau orang kata apa, laksa Thai ni, dia kena lemak. Dia bagi rasa lemak dia. Macam gitu. So, masak je dulu. Sekejap lagi rupa dia kita tengok lah lagu mana. Okay, jadi seterusnya. Alright, kita masukkan kita punya perisa-perisa sikit lah. Nak bubuh apa? Okay. Nana akan masukkan, orang kata asam keping sikit dan juga garam. Lagu tu. Nah, so, sekejap lagi tunggulah. Kalau kata kuah tu macam agak pekat, apa kena tambah lah. Orang kata kita punya ayam. Macam tu, jangan terlalu pekat lah. So, bubuh garam sikit. Apa yang kurang sekejap lagi, tambah lagi. Macam tu. So, masak je dia. Nampak tak macam ni dia agak pekat kan? Sekejap lagi Nana akan tambah ayam sikit lah. Ni dia pekat sangat. So, kita nak kena kurangkan sikit dia punya pekat. Biar tunggu sampai santan kita betul-betul orang kata apa, sebati dalam ni dulu. Macam gitu. Okay, so ayuh. Alright, akak-akaknya. Okay, so sambil kita duk masak ni, boleh dah lah. Lah ni kita nak masukkan kita punya fish cake, fish ball. Bahan-bahan kita kata seafood kita ni. Bubuh je dalam ni. Macam tu. Alright, so kacau-kacaukan dia. Tak lama dah ni. Nak masak dah. Okay. So, sekejap lagi boleh dah nak makan ni. Nampak tak? Senang kan? Cepat je. So, kalau kata orang kata buatlah makanan macam-macam ni. Orang kata jarang nak jumpa. Dia rare lah. Kan? Kalau kata nak buat berniaga pun boleh. Okay. So, benda jual ni kita kata buat benda yang rare. Yang orang kata jarang orang buat. So, insyaAllah lah orang tumpu lah kat hampa. Lagu tu kan? Betul. So, untuk laksa ayam ni kalau kata nak pusing satu lot stak ni cari. Setakat lo Nana baru jumpa satu lah dalam lot stak ni yang buat laksa ayam. Okay. So, bolehlah apa try buat berniaga. Lagi tu. So, mana nak tahu kedai apa kena serbu kan? Orang kata apa terbalik payung-payung kedai habis. Okay. Try lah buat. InsyaAllah lah Allah bagi sedap. Macam gitu. So, zoom sikit. Kita punya rupa lagu mana dah. Macam ni. Okay, so dia punya kepekatan tu level macam ni. So nampak tak? Sekejap lagi bolehlah kalau rasa macam agak pekat sangat, tambahlah ayam sikit, tak ada masalah. Janji yang penting kena ada rasa lemak. Macam gitu. Okay, so ayuh kita tunggu the next step. Okay, so masukkan sikit kita punya Pak Haji. Nak perisakan dengan Pak Haji. Macam tu buat sikit. So garam Pak Haji. Nice. Nampak tak? Okay. So macam Nana tak pakai gula lah. Kalau kata hampa ni selera jenis macam rasa nak ada manis-manis macam tu boleh je. Nak bergula sikit. Okay, macam Nana tak bergula lah. Macam tu. So nampak tak ni? Nak masak dah lah. Segok dah rupa dia. Segok sungguh. Okay, warna pun segok layak mat tu. Rasa dia insyaAllah lah. Mantap. Okay, so kena try lah. Nampak tak? Macam tu. Okay, so jom sekejap lagi kita tengok lah lagu mana pula rupa seterusnya. Ayuh. Alhamdulillah. Siap dah lah kita punya laksa ayam. Macam ni lah rupa dia. Okay, so dah boleh tutup api dah.
dah. Macam tu. Boleh dah lah sat lagi hidang. Bersama kita punya laksa. Nampak tak? So level kuah dia terang-terang ni lah. Jangan cayak sangat. Jangan pekat sangat. Macam tu. Okey, so perasakan dengan secukup rasa, sesedap rasa apa semua dah. Bolehlah terus hidang sat lagi. Okey, macam Nana pakai garam. Okey, pakai Pak Haji sikit lah untuk perisakan dia. Macam tu. Kalau kata apa nak bergula sikit pun boleh. So, siap. Macam tu. Okey, so jom kita tunggu kita punya hasil laksa Thai My Style. Alhamdulillah, dah siap lah kita punya kuah laksa ayam Thai. Okey, so lah ni Nana nak goreng Nana punya cabai. Okey, so kita akan pakai cabai kering. Tapi cabai yang jenis macam gini tau, yang dia macam halu-halu sebab dia punya pedas tu memang mantap. Okey, tapi kalau kata hampa nak pakai cabai kering biasa pun boleh, tak ada masalah pun. Cuma yang ni kalau kena ni berasap, atas bawah berasap. Okey, jadi bolehlah try cari kalau tempat hampa tak ada masalah pun. Pakai je cabai kering biasa. Okey, so goreng je. So insya-Allah lah memang sedap dengan dia punya apa kurap. Macam tu nak makan dengan nasi goreng pun boleh. Okey, so cabai ni boleh makan je dengan macam-macam. Okey, lah ni kita pergi goreng, sat lagi kita boleh makan bersama kita punya laksa Thai ayam My Style. Okey, jom. Okey, lah ni semua dah siap lah. Okey, tak ada apa dah. Final. Okey, di final ni kita akan goreng kita punya cabai lah. So goreng saja. Okey, supaya kita makan sat lagi laksa kita tu dia ada kurap. Barulah bunyi aroma yang malu. Ya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu siapa? Macam tu. Okey, so goreng je. Macam tu. Sat saja goreng ni. Okey, tak ada apa dah. Sat lagi boleh lah. Hias kita punya orang kata laksa ayam Thai My Style. Macam tu. Okey, ayuhlah. Tu dia. Ni dia kita punya laksa ayam Thai My Style. Nampak tak? Kuah dia orang kata tak terlalu pekat, taklah terlalu cayak. Macam tu. So warna pun sehingga insya-Allah lah Allah bagi sedap. Macam tu apa dia. Allah. Okey. So kena try lah, nampak tak? Okey, orang kata makanan yang rare jarang lah nak jumpa. Apa kena try buat lah. Lagi tu. Nampak tak? Takkan tak marah kot. Nampak tak lemak-lemak macam tu. Terangkat lah kena ni. So, nampak? Sat lagi kita pergi hiaskan dia sikit bersama bahan-bahan kita. Alhamdulillah, maka dari ini siaplah kita punya laksa ayam Thai My Style. Okey, so lagu mana rupa dia? Macam ni lah rupa dia, nampak tak? Gitu. Segok color pun nampak tak dengan kuah yang pikat memikat. InsyaAllah Allah bagi sedap. Nampak tak? Mantap gila. Kuah pun ikat, pikat memikat. Lagu tu kena try lah. Okey, bersama kita punya bahan-bahan yang sangat menyelerakan. Macam tu. So, apa? InsyaAllah lah Allah bagi sedap. Jangan lupa untuk try. Sebab apa? Sebab dia agak rare. Jarang nak jumpa. Okey, so insyaAllah. Okey, nak try buat berniaga boleh lah. Try benda yang baru kan, yang orang kata jarang nak jumpa, jarang nak ada. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video macam biasalah. Okay, jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, orang-orang kampung. Lagu mana pula nak buat orang kata apa, laksa ayam Thai My Style. Macam tu. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa di next video. Masak apa pula? Okay, masak apa? Okay, so insyaAllah kita akan masak apa? Apa kena tunggulah dekat next video. So, dan thank you so much tau yang dah subscribe Nana, yang sudi orang kata apa, bagi sokongan dekat Nana kan, sanggup tunggu video Nana sampai habis. Thank you so much. Okay, so yang mana baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada Nana sendirilah. So Nana minta maaf lah kalau ada terkasak bahasa ke. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, thank you semua tau. So bye bye semua. Assalamualaikum.